Hai semua. Perkhidmatan analisis sedang berhubung dengan anda Guru Markets. Mari kita mulakan dengan beberapa maklumat ringkasan tentang syarikat. Jika anda berminat, anda boleh meletakkan taruhan berhenti. Kami mencadangkan agar anda mengkaji semua parameter organisasi yang sedang dikaji dengan lebih teliti. Sekarang kita akan melihat petunjuk asas semasa syarikat. Target Corp, ticker, TGT. Semakan ini adalah berdasarkan data semasa setakat 22 Mei 2025. Secara klasifikasi Guru Markets, organisasi Target Corp tergolong dalam subkategori Retail Product. 35 syarikat mengambil bahagian dalam penilaian dan ini agak mewakili. Keputusan keseluruhan bagi syarikat yang dikaji adalah seperti berikut, 4.5 daripada 10 mata. Skor purata bagi subkategori ialah 1 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam pasaran secara keseluruhan, anda boleh lihat bahawa hasil purata bagi pasaran saham S secara keseluruhan ialah 1.9 mata, berbanding penarafan 4.5 untuk syarikat Target Corporation. Dengan membandingkan pergerakan harga saham syarikat Target Corp dan syarikat subkategori, kita dapat melihat bahawa lebih 12 bulan saham Target Corp menunjukkan dinamik tolak 41.9%. 37% menentang perubahan harga dalam subkategori. Permodalan pasaran syarikat Target Corporation berjumlah $42.25 bilion. Dengan huruf besar subkategori $1,456 bilion. Target Corporation menyumbang bahagian sebanyak 2.902%. Ia adalah salah satu syarikat kecil dalam subkategori. Nilai buku syarikat ialah $14.94 bilion. Dengan permodalan buku $187 bilion, subkategori itu bernilai $187 bilion. Target Corp menyumbang 7.995%. Setelah membandingkan saham pasaran dan permodalan baki, kita melihat perkara berikut. Kongsi Target Corp dalam subkategori dalam kes penilaian nilai pasaran ialah 2.902%. Permodalan nilai buku ialah 7.995%. Iaitu 175% lebih daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian pasaran dan permodalan kunci kira-kira syarikat dalam subkategori, baik, 1 mata. Hutang syarikat berjumlah 18.978 bilion. Nisbah hutang kepada nilai buku ialah 127% daripada ekuiti syarikat. Penarafan hutang syarikat, buruk, tolak 1 mata. Nisbah harga pasaran kepada pendapatan syarikat ialah 10.1. Purata dalam subkategori ialah 39.3, iaitu 74% lebih rendah daripada subkategori. Nisbah nilai pasaran kepada keuntungan syarikat berbanding syarikat dalam subkategori adalah sangat baik, 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah $4,185 juta. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka $3,780 juta. Ini adalah 9.7% kurang daripada paras semasa. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan subkategori boleh dilalui 0 mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 0.4. Purata dalam subkategori 1 adalah 60% lebih rendah daripada purata subkategori. Penilaian harga saham syarikat kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk subkategori, baik, 1 mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah 105,870 juta. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang dianggarkan sementara pada $95.63 bilion.
Dan ini adalah 10% kurang daripada pada masa semasa. Penilaian penunjuk volum jualan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh dilalui kosong mata. Marginality ialah 3.9%, dengan purata dalam subkategori 2.4%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 1.5%. Penilaian keuntungan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Bahagian syarikat dalam bilangan pekerja dalam subkategori ialah 11.079%. Ini adalah 282% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat adalah sama dengan $96,000. Manakala bagi subkategori ialah $367,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 73.8%. Penilaian jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Jumlah keuntungan bagi setiap pekerja syarikat ialah $9.5 ribu. Purata dalam subkategori $9.30 ribu. Dan perbezaan antara purata dalam subkategori dan prestasi syarikat ialah 2%. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah 241,000. Dalam subkategori terdapat $381,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 58%. Penilaian bahagian hasil setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui kosong mata. Volum urus niaga jualan sepadan dengan 3.7%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 1.8%. Ini adalah penunjuk kemungkinan risiko squeeze pendek. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 42% bagi syarikat Target Corporation. Manakala bagi subkategori tahap RC 14 ialah 55%. Harga saham sebenar syarikat adalah sekitar $93.02. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar $110. Dinamik harga semasa dan ramalan konsensus adalah sama dengan kira-kira 19%. Mari lihat jadual pesanan, ia tersedia untuk anda, pautan dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat musim ini oleh sistem maklumat dan rujukan, Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada analisis Security Target Corporation. Sistem maklumat dan rujukan penilaian Guru Markets keputusan berikut dibuat. Jangan buka pesanan, kerana video adalah gambaran keseluruhan. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat Guru Markets.